Jom kita ulang kaji bacaan surah Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta. Ikhfa hakiki, sembunyikan nun ke dalam huruf ta. Bersedia tolak belakang gigi atas tapi dia tak sentuh lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin. Tanwin tak selari jumpa waw. Idgham ma'al gunnah. Masuk pada huruf waw. Dah muncung dah bibir. Dan kena lama sebab nak bagi dengung. Wa walidin wa ma walad. Ulang balik. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqanal. Hati-hati hukum qalqalah. Dal dan juga qaf. Laqad khalaqanal ikhfa haqiqi. Nun kosong jumpa sin. Bersedia tolak belakang gigi bawah. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sekali kita ulang. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Okey, kita sambung ayat 5. Yah. Pastikan keluar angin yang pedas. Huruf ha. Yahsabu al. Nun kosong berjumpa huruf lam. Idgham masuk terus pada lam. Idgham. Bila tanpa tak ada apa? Tak ada gunnah. Masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Terus macam tu bunyi dia. Kita sambung pula. Nun kosong berjumpa ya. Berjumpa dalam salah satu huruf menu. Jadi dia jadi idgham ma'al gunnah. Masuk terus dia. Angkat tengah lidah tapi kena lama. Lain. Pastikan dia ada getaran dekat batang hidung. Jangan lain terus tak nak. Dia kena lain. Ada bunyi nun sikit. Ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Hi biasa, ha pedas. Sekali lagi kita ulang. Ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Sambung lagi. Ayat 6. Panjang lepas. Yaqulu lak. Dia punya kena tahan dulu lak. Kemudian paksa angin keluar. Lak. Senyum. Bunyinya nipis. Yaqulu lak. Tuma. Pendek laju. Panjang lepas. Yaqulu lak. Tumalal. Idgham bila gunnah. Tanwin tak selari berjumpa huruf lam. Malal lubada. Kita ulang lagi sekali. Yaqulu lak. Tumalal lubada. Okay, sikit lagi kita habiskan sehingga ayat 10 hari ni insyaAllah. Okey, jom sambung ayat 7.
Ayah. Pastikan bunyi pedas juga. Ayah sabu'al. Sekali lagi nun jumpa lam. Idgham. Masuk tanpa dengung. Al terus bagi lam. Ayah sabu'al lam. Lam jelas. Bila ada tanda sukun, izhar. Izhar apa? Pada huruf mim, izhar syafawi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Yarahu ahad. Sekali lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Okay. Sambung pada ayat 8. Alam izhar syafawi. Alam naj'al. Lam berjumpa lam, dia ada hukum idgham. Dia masuk terus pada huruf bersabdu. Cuma idgham ni kita tak belajar lagi, dia idgham yang lain. Alam naj'al. Terus dia. Naj'al lahu ain. Mati pada ya lu. Ain. Mati nain panjang, lepas tu bunyi n kat hujung. Nain. Ulang lagi sekali. Alam naj'al lahu ain. Walisanau. Nau. Tanwin tak selari jumpa waw. Idgham ma'al gunnah. Ada dalam menu. Walisanau wa syafatain. Tain itu yang lama, lepas tu mati pada nun. Tain. Walisanau wa syafatain. Jom kita habiskan ayat 10. Wahadaina. Panjang lepas. Wahadaina hun. Terus pada sabdu. Hun naja. Wahadaina hun najdain. Okay, lagi kita habiskan. Wahadaina hun najdain. Sadaqallahul azim.